Assalamualaikum episod 7 bab 1 dah sampai. Sorry guys, aku ni lambat sana sebab aku ni letih. Saya letih, balik sekolah letih, pergi sekolah letih, kerja kat luar letih, cuai semua letih, kat sekolah letih semua ni. I ni sekolah durian tunggal tingkat 3, umur 16. Ya, saya memang umur 16. Assalamualaikum bang. Bang nak apa ni? Nak tengok apa ni? So, tadi malam tadi aku tengok YouTube lari Indonesia. Ini ya, apa namanya? Lupa dah. Anaknya aku dah tunjuk dunia tadi. Kau nampak ke? Memang kau semua putih. Baik ya. Jom kita keren ni. Let's Approximately 10 hours later. Okay, jadi ni guys. So, bula. Bam, saya dah ada bula. Sekejap. So, saya dah ada Buddha fruit. Saya dah ada Buddha. Bam, sorry saya tak ada Saya tak ada bam. Saya ada cuma ada saya ada Great Nine Creation. Tu je saya ada. Okay, tak apa. Okay, tak apa, boleh. Oh, ni also kaki green. Nama. Okay. So, aku nak tanya. Malam tadi, saya dengan dia YouTube. Macam bosan. Lepas tu, saya jumpa, kita nak main game, Profruit. Masa dia first time main, dia tak tahu tau. Dia ada bobok. Lepas tu, orang-orang tanya nama-nama kakak. So, I kakak ni lah. So, hey, I join you. I give you fruit. So, saya nak bagi dia fruit. Tapi namanya pun saya nak cari pun tak sempat. Tak ada. Saya pun mana satu namanya. So saya tahu dah namanya tu. Nah, ni lah. Lepas tu you nak apa? Dia dah level 9 belas ke bukan. Sorry guys. Level you 10. Dia pergi ke Jungle Iron. You pantai monik lah. Monik kakak sakit. You first time masuk dalam game tu. Dan juga ada blue player. You ada makan Ragma fruit. Mana Ragma? Oh, I tak ada. I cuma ada friend fruit je. Smoke bomb, rocket, spike, spring, ice, sound, eagle, dog, diamond, ghost, light, rubber, creation, dan juga great, earth, great, yep, great fruit. Okay, so ni you dapat fruit. Dia ni pertama kita dapat fruit apa? Dan itu spin fruit. Yang mana biru lah. Yang biru. Yang mana yang ni. Yang ni. Dia dapat ni. Lepas tu orang pro tu bagi lah yang makan lah. Yang makan. Dia tak tahu usia. Ini lah. Lepas tu dia nak kat kali nak dapat Osaka Aki macam tu. Tapi masa dia tak cukup nak katakan bos Black Air. So ni lah. Dia dah siap buka semua warna hijau kat hutan. Dia dah start. Lepas tu
Ya. Apa ni? Ya ni. Ya nak pergi ke Sand Iron. Ya. Itu ke? Ya first. Ya. Apa ni? Skip. Catur. Nak air. Ya tak tahu kita makan power fruit. So ya rasa temis lah kalau kena air ni kan. Tapi aku air ni ice fruit, takkan apa-apa jadi. Lepas tu ni apa benda banyak sangat ni like ni. Lepas tu ya apa, ya ni buat macam tu ni air ni. Ya, kita sampai ke sana. Lepas tu you cari tu lah yang cawan yang kuningan yang ada air tu. Lepas tu ya ni air kagak lah ya, macam-macam untuk ni level air ni lah apalah. So saya dapat rasa tahu ya kena namanya kena sampai level 200. Apa? Ha? Apa gagal? Boleh saya jawab nanya macam bahasa kisah saya jadi Merlin, dia jadi Nanon. Ni apa tu? Ini ya. Ya dah, ni buka semua. So aku kata ya. Oh ya. You need the level 200. Yep. Maksud saya 200 untuk katakan Agagami Shen. Agagami Shen dari One Piece lah. Ayah dari Luffy nak Monkey D Dragon. Aku jawab ni misal misi saya sakit kan. Dragon tu bukan dragon yang baik tu, kawan nama I tu. Yeah, my old friend. It's my old friend. What I joined Emerning first time. Dulu you Emerning tau. Sekarang you penyanyi jadi Nanon. Banyak kali ya ada saya macam-macam. Dulu ni lah apa ni sekarang dunia ni jadi berubah dah. Mata kita keluar dah jadi akan tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana. Apa okay, lepas tu ada orang bagi ya white ma food macam orang bro tu lah yang makan bikini white ma tu. So you cuba, you first time start. Lepas tu saya kata lah ya, okay you have white ma power. Lepas tu saya kata you have white ma fruit free one, not free two. You need the awakening fruit level 1100. Yup, itu level dia. So siap. Aku rasa tu ni macam dia nak tutup orang kau saya. Oh tu bos I. I know boss. Help me ice, Admiral. Ohiha. Bos. Assalamualaikum bos. Woi, kenapa ni? Hai.